Saya adalah ibu seorang Ibu kepada Oh ya. Hai, saya Mala, Klinik Asisten Dr. Purni. Tahukah anda saya seorang ibu? Yes, saya ialah ibu kepada anak lelaki berumur 4 tahun. Saya sebagai seorang ibu nak berkongsi pasal baby massage. Tahukah anda sentuhan ibu paling penting untuk kesihatan baby? Kenapa sentuhan ibu paling penting untuk kesihatan baby? Sebagai ibu, anda pasti tahu. So, jadi apabila masa kita massage baby, baby akan rasa sangat lengan dan selesa dan merasai kasih sayang ibu. Selain daripada itu, ada lagi banyak kebaikan saya nak berkongsi. Nombor 1, mengeratkan ikatan emosi di antara ibu dan anak. Nombor 2, bagus untuk digestion bayi. Nombor 3, membantu bayi tidur lebih lena. Nombor 4, sangat baik untuk immunity dan blood flow baby. Last, sangat baik untuk perkembangan otak baby. So, ibu bapa, banyakkan kebaikan massage baby? Apa tunggu lagi? Jom pergi massage baby. Seperti biasa, untuk tips-tips pediatrik, sila like dan share akaun Dr. Purni. Bye!